Pada tahun 2014, Cadbury Malaysia menghadapi krisis besar apabila tersebar dakwaan coklat mengandungi DNA babi. Dakwaan itu mencetuskan kemarahan pengguna Muslim dan menggugat kepercayaan pelanggan. Namun, Cadbury bertindak pantas dan telus. Mereka bekerjasama dengan JAKIM untuk siasatan rasmi, menarik balik produk yang diragui dan mengeluarkan kenyataan awam. Hasil siasatan akhirnya mengesahkan bahawa semua produk Cadbury adalah halal. Tindakan ini menunjukkan komunikasi profesional dan empati yang berjaya memulihkan reputasi serta kepercayaan pengguna. Ketika pandemik COVID-19, The Herbs memperkenalkan produk pelitup muka mereka sendiri. Namun, produk tersebut menjadi tular selepas pengguna mendapati mask itu bocor dan tidak berfungsi dengan baik semasa siaran langsung. Dato' Alif Shukri kemudian menjelaskan bahawa mask itu hanyalah mask kosmetik, bukan perubatan, tanpa sebarang permohonan maaf rasmi. Respon ini dianggap defensif dan tidak empati terhadap kesihatan awam. Akibatnya, reputasi The Herbs merosot dan ramai pengguna hilang kepercayaan kepada beliau. Bayaran percuma dengan perbelanjaan minimum RM0. Beli sekarang. Semasa pandemik COVID-19 juga, Shopee Malaysia telah memperkenalkan kempen Shopee Raya. Iklan ini membawa mesej positif Raya Tetap Raya walaupun di rumah yang menonjolkan nilai kekeluargaan dan kesyukuran. Shopee juga menawarkan promosi besar-besaran termasuk voucher, diskaun dan penghantaran percuma. Gabungan antara emosi dan strategi pemasaran digital menjadikan kempen ini sangat berjaya. Shopee kekal sebagai platform pilihan utama rakyat Malaysia ketika musim perayaan COVID-19. Dah sungguh hari raya, dah sungguh hari raya. Akhir sekali ialah promosi lagu raya yang diterbitkan oleh Dato' Alif Shukri. Teaser video lagu itu menampilkan gaya dan pakaian yang dianggap tidak sopan, mencetuskan kecaman netizen serta teguran daripada JAKIM dan SKMM. Beliau pada awalnya menjelaskan bahawa video itu hanya untuk hiburan, namun permohonan maaf hanya dibuat selepas dikecam ramai. Respon ini dianggap lambat dan tidak ikhlas. Kes ini membuktikan bahawa promosi hiburan juga perlu sensitif terhadap nilai budaya dan agama agar tidak menjejaskan imej jenama. Kesimpulannya, komunikasi krisis yang pantas, jujur dan beretika amat penting dalam pemasaran moden. Daripada keempat-empat contoh tadi, kita dapat lihat bahawa empati dan kepekaan sosial memainkan peranan besar dalam menentukan kejayaan sesuatu jenama. Krisis bukan sekadar cabaran, tetapi peluang untuk membina semula kepercayaan pelanggan jika ditangani dengan bijak dan berhemah. Sekian, terima kasih.